Anda sedar tak sekarang ni bila badan kita ni cepat penat walaupun buat benda ringan, naik tangga sikit pun dah tercungap-cungap, bercakap lama pun rasa nafas ni macam mengah, macam tak cukup. Lalunya benda ni berlaku bila kahak lama dah duduk dalam saluran pernafasan. Dia tak keluar habis, makin hari dia akan makin menebal. Dan udara pun akan terpaksa nak lalu jalan sempit. Itu yang buat dada kita ni rasa berat dan nafas kita ni akan jadi pendek. Kalau dibiarkan, paru-paru ni akan kerja lebih kuat setiap hari. Dan kita ni bolehlah nak adapt sekejap benda tu, tapi lama-lama dia akan mula drop. Akar nafas ni dia bantu daripada punca. Herba akar ni dia tolong cairkan kahak pekat, longgarkan semula laluan udara dan sokong paru-paru kita ni supaya boleh berfungsi dengan lebih selesa. Kalau anda dah lama hadap benda ni, jangan tunggu badan bagi signal yang lebih keras. Jaga pernafasan anda sekarang sebelum dia makin membebankan. Tekan link dekat bawah sekarang.